Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi. Fuh. Aku ada nampak dekat Facebook dia buat bawang goreng pakai air fryer. Buat mencuba ni, bagi kat aku. Bagi kat akak, dik. Aku nak cuba jadi ke tak. Sebab aku ada air fryer, tapi aku tak pernah terfikir nak buat bawang goreng pakai air fryer. Hari ni aku nak cuba. Aku dah ada shallots. Mak Saleh cakap shallot. Untuk pengetahuan adik-adik, nak buat bawang goreng pakai shallot lagi sedap, dik. Take note ya. So ni aku dah rendam air panas untuk memudahkan kita mengopekkan kulitnya kemudian. Aku rendam ni 10 minit, 15 minit. Aku suka tips-tips macam ni, mencuba yang melibatkan kerja-kerja dapur. Sebab kita dah umur-umur menginjak senja ni, taman permainan aku adalah dapur. Kan mudah tu. Tarik je. Zas, siap. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? So lepas kita dah potong dia, kita kena dab untuk keringkan air bawang ni. Lepas tu kita masukkan bawang ni, minyak sikit je. Kacau sikit. Masuk air fryer 130 darjah Celsius 30 minit. Lepas 15 minit kena buka, gaul-gaul dia. Nampak masa jadi. Kita rasa aku suka benda yang jadi, benda eksperimen yang jadi aku suka. Kawan-kawan, pahit tak macam hidup awak? Aku memang suka buat untuk kawan-kawan. Ada sup tak? Tapi aku rasa kalau goreng dengan minyak, rangup dia lain lah. Ni healthy version. Aku rasa macam terlebih masa sikit ataupun kuat sangat kot suhu dia. Sama ada korang kurangkan suhu atau beli je kat kedai. Korang try tau, sebab aku dah try jadi. So korang kena try. Bye.